bila kita sebut tentang komunikasi kan, dia ada dua. Satu verbal, satu lagi non-verbal. Okey, satu lagi non-verbal. Bila dia kata contoh, abang, tolong masak nasi. Okey, tolong masak nasi. Kalau dia menggunakan nada, abang, tolong masak nasi. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, abang, tolong masak nasi. Kalau Tuan Razman sendirilah kan. Kalau isteri, okey, yang mana satu yang Tuan Razman suka kalau isteri cakap? Satu ke yang dua? Macam saya memang suka benda cakap benda baik, lembut-lembut. Itu bukan saya je rasanya, semua orang lah. Semua walaupun orang dia seganas macam mana pun dia ke ni, tapi tetap nak akan kelembutan betul. So itu yang kita cuba nak bagi tahu kan. Itu yang cuba kita nak bagi tahu. Sama juga dengan suami kan. Suami pun sama juga. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik adalah penggunaan perkataan yang sesuai. Penggunaan perkataan yang sesuai tu maksud dia contohlah bila kita perkataan yang sesuai ni ada dua perkataan yang susah sangat-sangat kita nak sebut. Yang pertama adalah minta tolong, yang kedua adalah terima kasih, dan ini adalah bonus, minta maaf. Dua perkataan ni sangat susah nak disebutkan, iaitu tolong dan juga terima kasih. Bonus dia adalah minta maaf. Yang ni yang paling kan, it's hard to say I'm sorry kan. Kan ada lagu kan, it's hard to say I'm sorry. So itu yang paling susah sekali. Minta maaf tu, kalau orang yang dapat minta maaf tu, itu adalah perkataan yang paling mahal sekali untuk dikatakan. So bila dekat rumah perkataan yang mahal perkataan yang mahal. Ya, betul. Sebab dia susah nak disebut. Susah nak disebutkan. Mana satu perkataan yang pendek tapi susah nak disebut. Yes, betul.